Seterusnya, 6 rakan mengaku tidak bersalah atas tuduhan merusuh menggunakan senjata dan menyebabkan cedera parah terhadap seorang lelaki di Taman Mount Austin, Johor Bahru Disember lalu. Tertuduh berusia 21 hingga 41 tahun itu membuat pengakuan terbabit di 2 mahkamah berasingan. Di Mahkamah Session, Choi Soon Chee, Su To Siang, So Se Shin, Tan Shen Chi, Yap Si Hong dan Kelvin Phua Kim Hao berdepan tuduhan dengan niat bersama menyebabkan cedera parah ke atas seorang lelaki. Suspek didakwa menggunakan senjata berbahaya termasuk pisau pemotong daging, pistol pegun, kerusi plastik dan batang besi. Kejadian berlaku di hadapan sebuah restoran di Taman Mount Austin 27 Disember lalu. Hakim membenarkan jaminan RM10,000 seorang. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate, mereka didakwa mengambil bahagian dalam rusuhan serta memiliki senjata di lokasi dan tarikh sama. Magistrate membenarkan jaminan RM3,500 seorang. Kes disebut semula 3 Februari depan.